Tapi hairan, apabila usaha ke arah keterusan dan accountability ini ditentang oleh sesetengah pihak. Cuma persoalan dia, apa yang mereka cuba sembunyikan? Itu persoalan dia. Sebab kalau kita dah ada manual book untuk follow, bermaksud orang tu lebih genius daripada manual book lah. Dia ada shortcut, maybe. It's not accusation lah, tapi begitulah selalunya kan. Bila orang tak pakai manual book, dia lebih smart daripada manual book itself lah. Ataupun macam lagu apa? Lagu Wings lah, jerangkung dalam mari yang nak disorokkan. Ataupun mereka cuba menutup visual yang membengkak. Jadi 3PM menyokong penuh apa yang telah dibuat oleh kerajaan baru-baru ini pada 17 Mac. Garis panduan yang dikeluarkan oleh MYPO. Sebenarnya garis panduan ini bukan proses yang sehari dua sebenarnya. Kalau kita nak menolak dakwaan yang dibuat oleh pengurusi MACP Datuk M. Nasir yang kata tidak diberi cukup masa ke apa statement dia? Ada kan? Memberikan dakwaan M. Nasir bahawa MYPO tidak memberikan ruang perbincangan yang mencukupi adalah tidak berasal dan bercanggah dengan fakta. Sebenarnya tidak. Sebelum tu dia berlangsung, saya rasa rentetan tu ada dalam teks media kita. Dia ada banyak, dia ada workshop hampir 3 discussion, invitation kepada semua. Ingat cuma saya nak maklum kepada semua CMO, badan kerajaan ni dibuat kerja, dia kena ikut etik. Okay? Dia ada KPI dia ada proses dia. Dia bukan macam sorry lah, entertainment ni dia lain sikit dia tie up with system. Bahkan dia nak panggil kita mesyuarat pun surat dia surat jemputan, surat balasan, kemudian dia banyak. Dia bukan main jalan terus jadi, dan dia bukan satu sebarang soalan tu pemudah untuk dia nak buat sesuatu proses. So tuduhan ini sebenarnya pada saya lah melampau dan tidak menghormati. Sebab yang merasmikan itu bukan saya, itu adalah menteri, itu kerajaan. Jadi dia pun, saya baca surat yang kedua pun ada keluar, itu agak ke Malaysiaan sedikit lah. Proses untuk membuat garis panduan ni kurang lebih 3 tahun ya. Lama, memang lama. Tapi alhamdulillah pasukan saya dia tak patah hati. Bahkan dia lebih bersemangat, dia lebih agresif. Dia sampai ke tahap membuat ziarah ke MACP. Sebab apa? Kami sebenarnya menganggap CMO ni bukan musuh kami, bukan. Mereka sepatutnya bekerja bersama kami, erat saling berpegang tangan, mendengar rintihan masing-masing, bahawa it works. Tetapi mungkin konsep tu, konsep yang ada dalam CMO ni, saya rasa harus ada upgrade sedikit lah. CMO saya lihat hanya sekadar mengutip saja duit itu, tetapi tak langsung ada R&D ataupun development. Contoh, saya ambil contoh mudah. Bila lagu Tiara meletup di Indonesia, betul? Memungkinkan royalties tambah kepada M. Nasir. Okay? Saya tanya M. Nasir, you dapat